Majlis Belia Malaysia MBM menyarankan alaun petrol kepada 222 ahli parlimen disemak semula susulan krisis tenaga akibat ketegangan di Asia Barat. Setiausaha Agungnya Ahmad Farhan Rosli berkata langkah itu boleh dianggap sebagai simbol kepimpinan melalui teladan dan solidariti nasional. Beliau turut menyarankan agar kerajaan memperluaskan subsidi budi diesel serta melonggarkan syarat kepada pemilik kenderaan persendirian dengan kota munasabah sekitar 300 liter sebulan. Menurutnya, MBM mengambil maklum penurunan had budi 95 daripada 300 liter kepada 200 liter sebagai langkah sementara berasaskan data penggunaan sebenar serta tekanan global susulan ketegangan di Asia Barat. Namun, MBM menegaskan pelaksanaan subsidi mesti kekal adil, bersasar dan berjiwa rakyat. MBM turut menggesa sidang khas parlimen diadakan bagi membincangkan pendekatan bipartisan mengenai krisis tenaga. Katanya MBM percaya krisis yang sedang dialami menuntut kejujuran dasar, keberanian politik dan solidariti nasional demi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan negara. Sementara itu, MBM menyarankan kerajaan agar mempercepat usaha mempelbagaikan sumber tenaga negara dengan meneroka kebekalan alternatif di luar negara Teluk serta memperkukuh pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui demi keselamatan tenaga jangka panjang.